Benda yang paling bahagia dalam hidup kamu bukan dapat duit banyak, bukan dapat kereta dan rumah yang besar. Tapi benda yang paling bahagia adalah bila kamu masih dapat tengok muka mak ayah depan mata kamu. Kamu boleh jumpa mak ayah, kamu boleh peluk dan salam dia, kamu boleh sentuh dia. Itu yang paling bahagia dalam hidup kamu. Ada satu amalan yang kamu boleh buat kalau mak ayah kamu masih hidup. Pergi kat mak, ambil tangan mak, letak ke atas kepala kamu dan minta dia baca doa. Apa pun doa, tak kisah pun. Baca doa macam ni pun boleh. Ya Allah, bagilah urusan anak aku dipermudahkan, Ya Allah. Berikanlah dia jalan keluar, Ya Allah. Berikanlah dia kesihatan yang baik, Ya Allah. Murahkanlah rezeki dia, Ya Allah. Ingat, kalau sebelum ni rasa tak tenang, lepas mak ayah doa macam tu depan kamu, atas kepala kamu, insya-Allah kamu akan tenang. Kamu akan rasa lapang sangat-sangat dan sangat mudah nak capai apa yang kamu hajatkan. Tolong amalkan ni.